kita tak terlibat dengan benda-benda ni, kita tak jadi mangsa pada benda-benda ini. Sebab itu di akhir zaman Nabi kata nak selamat duduk di tepi gunung, duduk di kampung-kampung, tepi-tepi bukit, tepi gunung, buat apa? Bela kambing. Itu lebih selamat untuk kita. Duduk tepi gunung, tak ada coverage, mobile coverage tak ada, frekuensi tak ada. Yang kedua, bela kambing, menenangkan jiwa. Tengok dia berlari, tengok dia bergaduh, tengok dia mengembek, relax. Tengok orang macam mana, unsin kita ni. Duduk dalam hutan, duduk tepi hutan, duduk tepi kampung, maka dengan suasana tenang, bersih, jadi aman. Macam kita sekarang ni, nak duduk di mana? Kampung pun tak ada. Adalah hari tu Ustaz dah jual tanahnya. Duduklah, duduk di pondok, tak campur dengan orang. Tak payah kita ada media kita, duduk diam-diam. Kalau ada media pun tak sedut tulis bukan-bukan. Ni tak padan dengan tua duduk menari, tak lengah pinggang ke? Tak tergeliat ke pinggang tu? Duk tergelek, duk share benda yang bukan-bukan. Dan kata dia yang kedua, wahayyi lana min amrina rasyada. Ni dia, daripada kejahatan zaman masa ini dan ahlinya, minta engkau kurniakanlah kepada aku ya Allah, dapat aku ni jadi cerdik, petunjuk rasyada. Wahayyi lana min amrina rasyada, supaya kita ni dapat kecerdikan. Zaman kita sekarang ni, kita kena jadi orang cerdik, berhadapan dengan zaman, berhadapan dengan ahli dia, manusia dia. Jangan jadi ikut, jangan jadi pak turut apa kata orang, ikut saja. Cuba jadi cerdik sikit, cuba jadi cerdik sikit. Benda yang kamu nak makan ni elok ke tak elok, cerdik sikit. Benda yang kamu nak buat ni elok ke tak elok, tak boleh Ustaz, arahan kena ikutlah. Itu nama dia tak cerdik, itu nama dia jadi pak turut. Kita ada otak, Allah bagi kepada kita kebebasan untuk berfikir. Semalam dah kita baca dah. Janganlah otak tu tak dipikir. Kau apa guna otak Allah lagi? Digunakan untuk berfikir. Kalaulah kita guna otak, kita tak ditipu masa pergi umrah. Ni tersadai sana. Kalaulah kita guna otak, kita tak beli ubat yang guna AI, ubat sakit lutut. Buh gambar Ustaz Kazim pula. Aku tengok misai dia tak bersambung, tapi dalam gambar ni bersambung pula misai dia. Maknanya tipu lah, dia beli ubat-ubat terkejadah apa. Guna otak sikit. Macam mana Ustaz? Yang rekomennya anak saya melabur 5,000 sebulan, dapat 500. Jadi dia ajak saya melabur. Kalau saya 5,000, mak dapat 500. Kalau mak 10,000, mak dapat 1,000 sebulan. Siapa nak bagi mak? Saya dah 3 bulan dapat 500. Otak mak mana? Ikutlah, jom kita mau haji. Mak tak mau haji, mak pun 3,000 je mak. Gadai lah barang mah mak. Jom ke bank rakyat Ar-Rahnu, dapat 10,000 masuk. Sekarang dah 3 bulan, 10 sen pun tak dapat. Kata nak dapat tiap-tiap bulan 1,000. Datang jumpa saya, minta pinjam 10,000 sebab nak tebus barang mah. Minta lah Ustaz 10,000 je, nak tebus balik barang mah dekat Ar-Rahnu. Saya tanya kenapa bergadai? Nak masuk pelaburan anak ni, dia lah rekomen, dia dapat 500 bulan. Dan sempatlah dia merasa 3 bulan, padahal duit dia juga 5,000. Tolak 1,500, ada lagi 3,500. Dia rekomen kat mak dia ni pula bengong.
Gadai barang emas 10,000. Kemudian dia datang jumpa saya, minta pinjam 10,000 untuk tebus. Kalau saya bagi, siapa pula bengong? Bukan lagi bengong, ada S di belakang dia. Bengong nama dia. 2 kali bengong saya ni. Saya kata, Kak, kalau saya bagi akak pinjam 10,000, bila akak nak bayar? Nanti ada duit bayar lah. Tak bayar lah, Kak. Suruh anak akak tu pergi tebus. Janganlah percaya skim-skim macam ini. Itu skim tang situ, yang skim umrah. Dengan saya umrah 2,990. Siapa nak cepat? Pakak masuk semua. Dia ambil 3 orang. Sekarang pergi aja. Kamu pergi aja berapa ringgit aja? 2,900. Ya Allah, bapak murahnya. Balik selamat pula tu. Orang ni lah yang tukar rekomen. Yang balik ni, aku pergi 2009 je, aku pergi 2,900 je. Hotel semua elok. Percaya tak yang lain? Yang lambat percaya itulah yang terpedaya. Sebab tu jangan masuk. Tambang dia saja pun 4,000. Mana munasabahnya? Muna apa pun tak. 2,990 kau boleh pergi umrah. Hotel macam mana, makan macam mana, tambang macam mana. Macam mana kau ni? Ya. Kalau tak betul, aku tak balik lah. Aku balik ni. Memang rupanya itu dipanggil apa? Denak. Nama dia apa? Denak. Burung pun ada denak. Maka orang pun denak. Dalam bahasa Melayu, umpan. Umpan di air, umpan jinak di air yang tenang. Ingat lagu tu, umpan jinak di air yang tenang. Ahmad Jais punya lagu. Baik, kemudian wallahu ta'ala al-hafiz bifadlihi wa rahmatihi. Maka apabila ditanya apakah hukum beruzlah dan mengasingkan diri daripada manusia, kalau macam tu lah ustaz punya bahayanya sekarang ni. Kalau saya duduk berkurung je dalam rumah boleh ustaz? Pergi market balik, pergi surau balik, pergi kelas tak nyimbang dah, kiri kanan pun tak tengok dah, straight je ustaz. Macam mana ustaz? Terangkan kepada kami segala peringkat-peringkat manusia yang beruzlah dan had-had yang wajib beruzlah. Ketahuilah, semoga Allah merahmati, semoga Allah merahmatimu dan kami. Ada 2 golongan manusia di dalam bab ini. Ada 2 jenis manusia di dalam bab beruzlah. Pertama, golongan laki-laki yang tidak diperlukan oleh manusia terhadap ilmu dan penerangan hukum-hukum. Maka lebih baik, lebih utama golongan ini mengasingkan dirinya. Ini nombor 1. Macam saya lah, jadi penceramah. Orang dah tak mau dah dengar. Orang dah tak mau dah, orang tak suka dah, orang duk kutuk pula. Semalam ada orang hantar, dia kata, pergi meniaga kopi sudahlah. Astaghfirullahaladzim. Baru ni kan saya keluar dalam dakwah live di TV Al-Hijrah. Bila buat, jadi dia ambil potongan apa yang saya cakap tu, keluarlah dalam Facebook TV tu. Saya tengok view dia ramai lah, dekat 100,000 dah ni yang tengok dia. Jadi saya pun duk baca komen. Ada satu komen, pergi meniaga kopi sudah lah. Nampak? Bila kita ceramah, dia kata apa? Pergi meniaga kopi sudah lah. Bila kita berhenti ceramah, pergi meniaga kopi, dia kata apa? Duk elok-elok ceramah, pergi meniaga kopi pula. Inilah dia, nama dia kepala bana, nama dia. Al-bodoh wal-baral. Inilah dia, bodoh. Kalau ustaz tu tak meniaga, pergi ceramah, dia panggil apa?
Ustaz tu cari makan dengan ceramah. Sekarang ustaz tu pergi berniaga. Nampak tu, dia gunakan agama dia pergi berniaga pula. Kemudian ustaz tu pun berhenti ceramah. Tu tak laku lah tu. Bila ustaz tu sibuk duk ceramah, macam tu pun panggil ceramah. Nampak tu, orang macam ni ada tak dalam masyarakat? Buatlah apa benda pun, semua tak kena pada dia. Semalam juga kita baca, itulah tanda-tanda penyakit itu. Orang itu ada penyakit hati. Padahal kita buat kopi tu elok, berapa ramai yang terkawal bacaan gula ni, berapa ramai yang dapat bantuan zakat. Syarikat tu pula buat kopi, menggajikan berapa ratus orang. Kelang-kelang yang di Sungai Petani tu, hak halal tu, berapa banyak hidup balik dengan kerja dia memproses kopi je. Berapa banyak peniaga sekarang, petani yang mengusahakan peria katak. Sekarang syarikat tu tengah duk buat dengan Sungai Siput untuk membekalkan peria katak saja, untuk bacaan gula yang bagus masuk di dalam kopi ala Kazim tu. Bukankah manfaat? Tak minta derma ke orang, tak minta duit zakat ke orang untuk bangunkan sekolah, kan bagus. Tapi manusia tetap jahat. Jadi kalau sampai pada tahap macam itu, orang duk kutuk tak habis-habis lagi, maka kitab ni kata apa? Pergilah uzlah. Jangan campur lagi dengan orang, tak payah ceramah lagi, tak payah kuliah lagi, duk diam-diam. Kalau tahap macam itu, ni tahap orang tak suka. Asal pergi ceramah santau, asal santau ya pergi ceramah. Orang tak suka, orang boikot, orang benci, maka tak payahlah kau mengajar, kau duduk diam-diam. Maka lebih utama golongan ini mengasingkan diri daripada manusia. Kalaulah para ilmuwan, para ulama tadi dah ambil keputusan ini, apa keputusan dia? Keputusan dia tak mau lagi mengajar, maka itulah tanda-tandanya musibah dah sampai. Tapi hari ini walaupun ustaz-ustaz, ulama-ulama ni kena kecam, kena hentam, kena tangkap, kena macam-macam, mereka masih lagi belum jemu untuk berdakwah. Kita masih selamat lagi. Tapi kalau dia orang ni ambil satu keputusan, tak mau dah, seorang-seorang, tak mengajar dah tuan, tak apalah, duduk rumah lah, bagi orang lain pula. Tak mengajar dah ustaz, tak payahlah. Tak pergi ceramah dah kan ustaz, tak payahlah, tak payahlah. Semua pakai masuk kilauan mah pula. Naya tuan. Itu tanda-tanda kita sekarang dilanda dengan musibah. Masing-masing pakat beruzlah. Dia jaga anak isteri dia, jaga anak murid dia, duduk di sekolah masing-masing, tak buat apa-apa dah. Kita sekarang berada di dalam tahap berbahaya. Mereka tidak perlu bergaul kecuali di dalam solat berjamaah. Tak payah buat kuliah dah, tak payah buat ceramah, tak payah apa pun, tak payah dah. Yang payah apa? Pergi semayang berjamaah atau jamaah. Duduklah bercampur dengan orang. Kenuri datang, sakit demam mati datang, atau waktu hari raya, atau ibadat haji, atau majlis ilmu yang mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebarang keperluan hidup yang diperlukan sahaja. Sekadar pergi market beli ikan tu balik. Nama kata nak aktif, nak ceramah darah. Macam kita sekarang, macam saya, tak lama lagi kena uzlah. Buat bilik mayat orang tak suka, buat bilik pengendalian jenazah orang tak suka, buat pondok orang tak suka, sampai nak kena roboh bangunan. Belum masuk lagi kena santau, belum masuk lagi kena sihir, kena fitnah macam-macam. Kalau ikutkan kategori saya ni, duduk diam-diam lah. Boleh main dengan anak cucu di rumah, beli drone, main drone, tak payah campur dah. Kalau ikutkan kitab ni, macam saya ni, kena lah. Seandainya jika tidak mengasingkan diri dari manusia, maka hendaklah dia menyembunyikan peribadinya dan menetap dalam rumahnya dalam keadaan dia tidak mengenali
dan tidak dikenali lagi oleh orang lain. Nama dia diam. Itulah nama tadi, uzlah. Kalau tahap macam itu, tak campur apa dah, sedar-sedar, dengar-dengar dah mati orang tu. Nama kata nak mengajar, nak kuliah, nak apa, nak jadi aktivis, campur masyarakat, tak payah dah. Seandainya laki-laki ini lebih suka untuk memutuskan hubungan dengan manusia, maka dia tidak perlu bergaul dengan mereka dalam semua urusan agama atau dunia. Sebab tu ada orang yang tak pergi dah sembahyang Jumaat. Dia kata, apa Tok Wali tu tak sembahyang Jumaat? Ada lah. Tambah dia wali pula, dia tengok Tok Imam semua dia tahu dah jenis apa punya Tok Imam ni. Baik aku sembahyang Zuhur, ada jenis tu. Okey. Kemudian solat Jumaat atau solat jamaah dan lain-lainnya. Nampak? Yang ni orang tak boleh terima ni. Apakah solat Jumaat tu kan wajib ustaz? Apa tak berdiri ni, nampak? Bukan saya kata ni kitab. Dia kata apa? Dia kata tidak perlu bergaul dengan mereka dalam semua urusan agama atau dunia, sama ada solat Jumaat ataupun solat jamaah dan lain-lainnya, demi kepentingan dan ruang masa untuk beribadat semata-mata. Nak sampai tahap ni. Nak sampai tahap ni. Dia tu sendiri alim, dia tu sendiri hebat amalannya. Bila orang tanya, tuan tak pergi sembahyang Jumaat dah, giling kepala dia. Dia tidak harus berbuat demikian kecuali dia salah satu daripada dua sebab. Masya Allah, nak sampai tahap macam tu. Sebab tu ada yang duduk dalam gua, tak campur dah. Kalau campur jadi rosak. Berapa banyak hari ni yang campur dalam majlis ilmu, bukan dia mengajar, dia memfitnah. Tuan-tuan datang majlis ilmu, berapa banyak ustaz yang memfitnah. Kita duduk dengar ceramah ni, fitnah. Kita buat sekolah ni, mana ada pakai duit kerajaan. Saya duduk di rumah malam tu, tengah duduk dengan anak isteri semua. Datang orang, dia kata, Ustaz, jom kita dengar ceramah. Ceramah apa? Orang duk kata kat ustaz. Saya pergi kan, saya duduk kat luar. Saya dengar. Tu, ustaz kata yang barakah tu, 5 juta tu dapat tu. Masa bila aku dapat 5 juta? Tidak, dia tak buat lah sekolah besar macam tu. Yang mengajar tu ustaz. Tuan-tuan nak kata dia dapat pahala situ? Tuan-tuan nak kata dengar ceramah dia dapat pahala? Tak dapat. Dapat dosa lagi ada. Ini kalau benda fitnah, bangun bangkit. Kalau kita tak bangkit, duk dengar juga, samalah kita fitnah dengan dia. Masa itu tak payah pergi. Tak seronok tak. Jadi kadang-kadang tak seronok. Dengar tu tak seronok. Dengar tu imam tu baca tak betul. Tu macam mana? Kita ni tahu bacaan tu tak betul, kita nak ikut dia juga. Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanur-Rahim. Bukan nur, nir. Ar-Rahmanir, Ar-Rahmanur-Rahim. No tu orang sebelah rumah, nama dia kat no. No Rahim, no Rahim apa? Nir. Kalau pergi tak sah sembahyang pun. Tak apa, aku sembahyang di rumah. Tapi orang awam, dia tak nampak. Itu kan pergi sembahyang tu, ustaz tu bukan pergi sembahyang tu. Kalau aku pergi sembahyang, aku kena ulang balik sembahyang tu. Aku tegur, hampa bantah. Aku dah hajar hari tu, hampa tak mau dengar. Hampa pula dah tak mau tanya. Mailah tanya, semak bacaan tu. Tak juga. Kadang dengan ingat kita ni pakai kepiah putih, tengah-tengah ada merah, kita ni alim dah. Ni payah kita ni. Bab passion kita nombor 1.
Jubah hitam, kepiah putih, tengah-tengah kepiah tu merah pula. Aku ni qari dah. Sabar sat dulu. Kena tanya kenapa dia tak datang, kenapa dia tak jemaah, kenapa dia tak jemaat, mesti ada sebab. Baik. Dia kata ada dua keadaan yang mengecualikan yang demikian. Pertama, sama ada dia pergi ke tempat yang tidak diwajibkan segala kefarduan, seperti di puncak bukit, di tengah-tengah lembah dan seumpamanya. Mudah-mudahan dengan ketiadaan wajib segala fardu ini menjadikan salah satu cara yang membawa hamba itu kepada tempat-tempat yang jauh daripada manusia. Dia tak campur. Tu yang nama orang yang duk beruzlah. Saya jumpa orang macam ni di mana? Di Kedah, Ninggai dah. Dia duk dalam gua. Zaman kita sekarang ni, duk dalam gua, duk ibadat dalam gua, semayang. Dia tarekat punya orang. Tarekat ni dia tengok ustaz tu ceramah pakai kepiah, pi market tak pakai kepiah, tak mau. Ustaz tu dia dengar ceramah, baca khutbah, bawa anak berjalan pakai topi sudu pula. Dia tak mau lah. Ada orang macam tu, orang tarekat, orang sufi, orang zuhud, pakai topi sudu ni kira downgrade. I say man, dia tak ikut dah. Macam kita ni, jenis tak ada grade ni tak apa. Topi sudu ke, topi cowboy ke, aku suka hang. Tapi ada orang yang halus. Dia pergi kedai kopi, tengok satu makcik ni duk baca kopi, duk selok lengan ni pula besar paha, duk kacau kopi, ngok-ngok. Tak minum dah. Pasal apa? Tak sempurna menutup aurat. Dia halus di situ. Dia pergi tengok Tok Imam ni duk gelak kokah kedai kopi. Tok Imam duk ketawa, ha lagi jadi imam. Allahu Akbar. Dia tak mau lah. Ada satu Tok Imam saya tengok duk isap rokok atas tangga masjid. Yang seronoknya pakai singlet, baju Melayu dia sidai dekat paku kat masjid tu. Saya tak kenal dia Tok Imam, saya pergi ambil air semayang macam biasa. Bila dah qomat, saya tengok dia ke depan. Allah, macam mana tuan-tuan? Macam saya ni bukan zuhud punya orang, bukan Tok Wali, belasah lah kau. Janji kau semayang sah, baca Fatihah betul. Tapi orang yang halus, tengok merokok atas tangga masjid, baju pula duk sangkut dekat paku, pakai singlet kemplekat dua lepak, ha. Sehari jadi imam aku tak mau. Maka orang macam ni bila ada pada dia macam tu, dia tak mau pergi dah. Itu dia pergi mana ustaz? Kalau duduk di rumah tak datang sembahyang, orang kata, maka duduk di bukit, duduk di lembah, duduk di gunung. Orang tanya pada isteri dia, "Jah, mana tu haji?" "Bapa lagi duduk atas bukit." "Buat apa atas bukit?" Tak tahu dia. Ni dia. Ada tuan-tuan ni satu tarekat saya jumpa di Kedah, dia beruzlah, dia tak campur, duk dia macam gitu turun balik pula. Pasal apa? Bila campur jadi pening kepala dia, jadi banyak masalah macam yang kita baca tadi. Ataupun yang kedua, atau dia meyakini dengan sebenarnya bahawa dia akan mendapat mudarat yang lebih besar di dalam pergaulan sesama manusia semasa menunaikan amalan fardu, maka ketika itu terdapat keringanan hukum, dipanggil sebagai murakhis baginya untuk beruzlah. Dia kata kalau dia campur dengan orang, menjadikan dia susah di dalam dia nak buat ibadat, maka pada masa itu dia mula mengasingkan diri dia, nama dia sebagai uzlah. Hasnah Rahman, Datuk pakai cermin mata baru ya, nampak muda. Oh, sebelum ni nampak tua lah. Sesungguhnya aku telah melihat demikian terhadap sebahagian daripada masyaikh, tok-tok guru. Nama dia apa? Masyaikh. Kita panggil syekh. Kalau seorang apa? Kalau seorang apa?
Syekh. Kalau ramai-ramai, kalau seorang apa? Syekh. Kalau ramai-ramai syekh, plural, masyaikh. Katalah saya ni Syekh Muhammad Kazim, seorang nama dia Syekh. Jangan panggil saya pula ya masyaikh Ustaz Kazim. Bukan, masyaikh ni ramai-ramai. Boleh faham? Okey. Apa makna riadah? Dua orang yang jawab tuan. Selak kah dapat. Taman tu tulis tadi pula tu. Itu tak sempat sejam. Kalau seorang nama dia apa? Syekh. Kalau ramai-ramai, masyaikh. Baik. Maka kata Imam Al-Ghazali, aku melihat sebahagian daripada tuan-tuan syekh ni, orang alim, tuan-tuan ni, dalam kalangan ahli ilmu yang mengasingkan diri dengan tidak pergi ke Masjidil Haram untuk menunaikan solat jamaah. Mbaklah, kita bila tengok mereka ni tak pergi, kita kata apa? Sedangkan dia dekat dengan Masjidil Haram dan anggota badannya sihat. Sebab apa Ustaz? 100,000 tu. Lalu aku berbuat dengannya tentang perkara tersebut pada hari aku berulang alik kepadanya. Kata Imam Al-Ghazali, aku pun jumpa dengan tok-tok guru ni, tanya, maka dia telah menyebut keuzurannya seperti yang telah aku nyatakan, bahawa pahala yang diperolehi tidak mencukupi berbanding dosa yang mengiringi ekoran daripada hak-hak anak Adam yang tidak dipenuhi ketika keluar ke masjid dan bertemu dengan manusia. Pahala yang nak dapat tu tak boleh cover lagi dengan dosa yang dapat. Baik aku duduk di dalam, tolak bahagi campur semua, baik tak payah pergi. Tambah zaman sekarang ni, cuba tengok pergi Masjidil Haram, yang perempuan macam mana dengan ketat jubah ni. Kita dah lah tak pakai serban kepiah, dah pakai ihram, tercabut habis. Yang perempuan pergi tu dah berfashion dah sekarang ni, bukan macam dulu. Bila pergi umrah haji semua pakaian semua lebar-lebar, longo-longo. Sekarang ketat-ketat, pakai spek hitam besar, jalan selfie semua. Ni buat umrah ke nak bagi tahu ke orang? Belum masuk lagi yang pergi umrah tolak orang sana, siku orang sini. Berapa ramai kita yang maki. Tengah-tengah kita bawa isteri duk tawaf, datang puak-puak yang duk berendong-rendong tu, berangkai-rangkai tu, langgar kita, jatuh buku, jatuh beg, jatuh kita. Mai puak-puak pada hak gemuk pendek, badan tegak-tegak jolak tu. Belum masuk lagi hak kuri pula, ligat dengan subang di hidung. Yang tu yang duk langgar tu. Waktu kita tawaf, kita tak kata apa, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Masa tawaf, bila balik ke hotel, duk dalam hotel 4-5 orang, dia tak guna sungguh, badan pun tolak kita, celaka sungguh, kata dia. Masa duk di lobi atas sofa besar-besar gerabak, kan hotel besar-besar gerabak lobi dia tu, dia punya sofa dia tu, kata, geram lah, bodoh tau, bodoh terbit, celaka terbit, agak-agak pahala umrah, pahala tawaf hilang ke mana dah. Kalau kita tak payahlah, kau zikir sajalah di rumah, kau sembahyang sunat sajalah di rumah, pahala lebih daripada itu lagi. Itu yang dia tak begitu. Subalah kita sekarang ni pergi masjid ni, mana tengok haji tak datang ke kuliah, ustaz tu kan mengajar cerita politik, letih aku dengar, tu tak kena, ini tak kena, dia yang kena. Baik aku duduk di rumah baca Quran, lebih besar pahala lagi daripada aku dengar ceramah yang mengata pada orang. Tapi kita tak faham macam tu. Kita suka cakap, dia tu tak datang, dia tu tak datang, dia tu tak datang. Cuba jawab, kenapa dia tak datang? Dengar asyik. Kadang dia tak datang bukan sebab majlis ilmu tu, yang menganjurkan majlis ilmu tu.
Yang menganjurkan. Asyik datang kutip duit, asyik kutip duit datang. Duduk dengan tabung 10 tabung depan bendahari itu. Kuliah 10 minit tolak. Dia bukan dengar ceramah, tolak. Dia suruh orang tolak tabung tu. Saya duk dengar. Lalu saya kata, tak, tabung pulangkan balik. Sekarang ni duit ceramah saya tak ambil, semua saya pergi kat masjid. Nganga. Dia ganggu saya nak ceramah, dia ganggu orang yang nak dengar ceramah. Dia bukan dengar. La ilaha illallah. Sebab tu saya kata banyak kali dalam kelas kita, jangan duk edar tabung. Dalam kuliah ke, dalam kelas dewasa, nak edar tabung, tanya saya dulu. Nak buat kutipan apa? Rumah terbakar ke? Makcik tu nak menikah ke? Buat. Jangan pandai-pandai duk edar tabung. Pasal kita tak mau jadi dalam tu. Bila kita bos RM1, orang sebelah kata RM1. Naik Honda. Tengok makcik sebelah pula tak boleh langsung. Ya Allah. Naik X70 tak buat apa, ya Allah. Sekarang tumpu mengaji elok-elok. Tumpu saja. Banyak benda yang menjadikan orang malas mengaji. Maka kita pun mengata pada orang yang tak datang. Padahal kita tak pernah kaji pun. Sebab apa mereka tidak datang. Letak saja tabung tu, congok kat belakang tu. Siapa nak masuk? Masuk. Kalau dia teringat nak dapat pahala, dia sibuk masukkan. Tak payah nak tolak kat dia. Setengah orang dia bukan bawa duit, terlupa. Bila tak bawa duit, orang ngata. Kadang-kadang dia bawa dah duit, dah masuk tabung dekat pintu masuk. Bila dia tak masuk waktu edaran, orang mengata. Padahal dia dah masuk tadi, Jumaat tadi dia masuk dah. Bila budak-budak usung waktu sembahyang Jumaat, dia tak masuk dah lah. Bila dia tak masuk pada budak-budak tu, orang sebelah tengok pakai Mercedes. Apa kedekut? Padahal dia dah masuk dekat tabung besi tu. Jadi ini yang dia menjadikan orang, dia kata daripada aku menimbulkan fitnah, baik aku duduk seorang-seorang baca Quran, berzikir, dapat pahala kot situ pula. Baik, kita sambung yang ni. Baik, kita ada tetamu-tetamu dari Sabah yang datang belajar dengan kita selama seminggu. Ada yang seminggu, ada yang beberapa hari, ada lebih kurang 6 orang. Jadi Kak Ros 7 orang. Kak Abani Am bawa pergi kat Kak Ros. Kita nak berkenalan dengan akak-akak kita dari Sabah, negeri di bawah Bayu. Dah, mana dia? Mana orang Sabahnya? Okey, Assalamualaikum Haja. Fokuskan kamera Am. Lamai ke depan pun boleh. Nervous Dato'. Oh, nervous. Akak nama apa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, dan semua warga Ustaz Nika Al-Marata, Dato' Radin, Ustaz Zaza, Haji, Haja, saudara-saudara Syurga sekalian. Saya Wan Halifah binti Haji Bajo. Apa? Wan Halifah binti Haji Bajo. Wan Halifah Ya, Halifah binti Haji Bajo. Ya, dari Tawau Sabah. dari Tawau. Tawau Sabah, tapi menetapkan Dato'. Dan ini sebulan berada di Sekiaran Selangor. Jadi sambil-sambil berada di Sekiaran Selangor, so saya ekspor seorang anak saya OKU, so dapat job di ini sejarah saya lah, macam mana saya berada di sini. Tiba-tiba Allah ilhamkan untuk saya cari satu tempat untuk menuntut ilmu, sambil mengisi masa tu kan. Tapi Alhamdulillah sebenarnya saya mengenali Ustaz Dawah Dato' ini daripada Wong, tiba-tiba lalu di saya beberapa tahun yang lalu. Kemudian dari situ terus saya berhati
memang satu hari saya ingin berada di sini. Dari situlah saya mula ikuti Polo Datuk, ceramah-ceramah semua. Dan bila saya berpindah ke Kota Kinabalu Sabah 3 tahun yang lalu, saya berkenal dengan satu jiran. Dan kebetulan jiran ini apply masuk sini dan alhamdulillah dia diterima. Dan daripada jiran inilah saya lebih lagi menyimpan keinginan untuk berada di sini. Dan doa-doa alhamdulillah semua dipermudahkan. Sangat short notice bila saya cakap saya nak pergi sana, boleh ke Puan Najah tolong applykan masuk. Memang Allah kabulkan doa saya setiap malam dan alhamdulillah. Baik, di KK ada kumpulan pengajian ke, kelab pengajian ke, persatuan? Persatuan di KK saya di Ladatu memang ada. Di KK saya aktif ikutlah di mana-mana kuliah. Kuliah agama di Masjid Bandaraya dan Masjid Kota Kinabalu. Di Lahad Datu pun ada? Lahad Datu pun ada. Saya seorang saya lebih kepada NGO Persatuan Anak OKU dan Persatuan Kanser Sabah. Saya untuk ilmu agama ni, saya masa bekerja saya lebih kepada program Asnaf, kerajaan Asnaf untuk Baik, terima kasih Puan Wan Halifah kita dari Tawau bersama dengan kumpulannya yang tinggal di Pondok Haji Mio Ramadan dan juga di pondok belakang kantin kita, insya-Allah. Jadi saya ulang balik, hari Rabu depan kita ada majlis kesyukuran doa akikah, kenduri akikah pada hari Rabu bersamaan dengan 1 Muharram, detik permulaan. Jadi insya-Allah majlis akan bermula jam 10 pagi. Jadi saya jemput pada semua hadir. Macam-macam aktiviti ada hari tu. Saya import kumpulan dari Batu Kurau untuk sama-sama memeriahkan dengan macam-macam aktiviti nanti. Saya tak pasti dia bawa durian ke tidak. Kan, sebab durian dah luruh. InsyaAllah jangan lupa pada hari Rabu 1 hari bulan Muharram, insyaAllah. Terima kasih. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.